Dah tahu ke belum? Kini terdapat cara lebih pantas dan lebih selamat untuk mengakses perkhidmatan imigresen di Malaysia. Untuk log masuk ke aplikasi MyNice iaitu sistem imigresen bersepadu nasional bagi urusan imigresen anda, pengesahan dengan My Digital ID adalah digalakkan. Ini yang perlu anda ketahui. My Digital ID ialah aplikasi pengesahan identiti digital rasmi Malaysia. Sahkan identiti anda sekali sahaja dan akses pelbagai aplikasi kerajaan dengan selamat tanpa perlu menguruskan pelbagai log masuk dan ingat bermacam-macam kata laluan. Mudah bukan? Dengan My Digital ID, anda boleh log masuk lebih cepat dan selamat ke aplikasi MyNice. MyNice membolehkan anda menyelaraskan rekod imigresen, mengesahkan identiti dan memantau pergerakan keluar masuk negara. Semuanya dalam satu aplikasi. Jom tengok cara ia berfungsi. Muat turun kedua-dua aplikasi My Digital ID dan MyNice rasmi di Google Play Store, Apple App Store atau Huawei App Gallery. Pastikan anda membuat pendaftaran di My Digital ID dengan menggunakan email yang sah dan melakukan pengesahan identiti eKYC terlebih dahulu. Jangan lupa cipta kata laluan yang kuat dan selamat untuk akaun My Digital ID anda. Kemudian, teruskan urusan imigresen anda di aplikasi MyNice. Buka aplikasi dan pilih log masuk dengan My Digital ID. Anda akan dibawa ke aplikasi My Digital ID untuk pengesahan. Klik butang setuju untuk membenarkan My Digital ID menghantar CJ Digital ke aplikasi MyNice secara selamat. Masukkan kata laluan atau gunakan pengesahan biometrik dan selesai. Integrasi ini membolehkan anda melakukan urusan rentas sepadan dengan lebih pantas. Pelepasan menggunakan kod QR di pintu masuk kini lebih mudah dan jimat masa. Semua urusan jadi lebih lancar dengan pemerkasaan standard keselamatan negara yang lebih kukuh. MyNice, aplikasi serba lengkap. My Digital ID dan MyNice ke arah masa depan digital Malaysia yang lebih selamat. Guna My Digital ID, satu kunci untuk semua.